Assalamualaikum semua, Azif Fahmi di sini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang menyokong, mendoakan kejayaan saya di sini. Saya amat-amat berbesar hati dan juga berterima kasih yang tidak terhingga kerana masih lagi menyokong saya tak kala naik dan turun saya. Kurang daripada 10 hari lagi sebelum final NCAA yang akan berlangsung di Oregon pada 10 hingga 13 Jun yang akan datang. Saya mohon sekali lagi agar semua peminat sukan tanah air di Malaysia mendoakan kejayaan saya. Semoga saya dapat buat yang terbaik, bukan sahaja untuk diri saya, malah untuk negara kita, Malaysia, insyaAllah. Dan di kesempatan ini saya ingin menjemput semua peminat olahraga tanah air di Malaysia untuk hadir memberi sokongan kepada atlet-atlet yang bakal bertanding di kejohanan terbuka Malaysia yang akan diadakan pada 19 hingga 21 Jun di UPM. Jemput datang, memeriahkan suasana dan juga membangkitkan lagi arena sukan olahraga Malaysia. Dan saya sendiri akan turut hadir dan bertanding di kejohanan terbuka Malaysia. Itu saja daripada saya. Doakan semoga akan ada berita yang lebih baik lah dalam tempoh masa yang terdekat ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum.